Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Masih yang sama juga, iaitu hari Selasa 28 Oktober 2025 Masehi, bersama dengan 6 Jamadil Awal 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.26 atas. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ni. Nak balik kejap ni buat video daily tu. Pada tadi selepas pada buat video daily report tu, pada pukul mari dah. Yang kita dapat kan buat video daily report, tu tunggu masuk waktu maghrib, sembahyang maghrib pada pukul 7.10 sembahyang maghrib. Isyak 7 suku Isyak 8.40. Lepas tu pergi ke Tobik pada Fikri pada pukul 11, pada pukul 9.20. Pada Fikri 9.20 dia tak buka. Kita terus pergi ke Kedai Maksud lah, makan nasi goreng apa semua tu. Daripada Kedai Fikri Maksud singgah Kedai Fikri kejap, tunggu dah 10 minit dia buka. Pukul 10 dah lah, tak mau 10 dah. 9.50 dah lah. 9.50 dah. Dia apa dah 9.50 lah. 9 awal lah kita mari. Malah 9.10 tu ni malah kita dah lama dah duduk termasuk tu dah masuk. Lama jugalah. Lepas tu balik pada pukul 11.40. Tidur 1.10. Bangun 9.50. Bangun mandi sembahyang subuh. Kemudian makan sarapan sekejap. Tepung bangun gerak lah. Lepas sudah makan sarapan tu terus pergi ke Kedai Fikri. 8.20 baru kita kerja. Kerjanya lama. Kerjanya banyak. Rombok lagi. Pasal rombok tak lama, pasal tak baru. Ubah kelakar lagi. Gabung tu. Kata-kata gitu tak ada paku lah tadi. Kita balik pada pukul tu pun siap ada pukul 4 juga siap. Lepas tu 42 minit terus balik sampai ke sini. Terus mandi, masuk rakaat sembahyang zuhur pertama tu, masuk asar. Lepas tu sudah juga. Lepas sudah sembahyang zuhur tu, relax kejap. Pukul 5.20 baru sembahyang asar. Lepas bagi tu siapa? Lepas bagi tak disapa. Bagi tak disapa 5.17. 5.20 baru sembahyang asar. Lepas tu buat review, sembahyang asar review. Lepas tu saat ni pada pukul 9.20 ni barulah buat video ni. Okey, sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ni. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.